Dia bohong, dia masuk neraka. Don't worry. Don't worry about that. Ini dah kurang ajar ni. Kurang ajar ni. Ini melampau. Gerutu dah kurang ajar ni menjabat pembangkang ni. Baik. Sudah duduk. Saya Jangan kurang ajar lah kamu. Too much. Besut. Arah. Baik. Jangan marah dah. Uncalled for too much. Jangan gali dah. Duduk. Peraturan mesyuarat berapa tu? 36-6 sangkaan Berapa? jahat. Sekali dia tak dengar. 36-6 sangkaan jahat. Tadi Besut saya dengar dia kata perkataan kurang ajar. Saya minta Besut tarik balik kerana petua telah dibuat. Tarik balik Besut. Saya dengar kurang ajar selama masuk handset. Sila tarik balik. Saya minta Besut tarik balik perkataan kurang ajar. Sebab speaker telah buat petua tak boleh pakai perkataan kurang ajar dalam dewan. Baik. Saya minta Besut. Kapar. Ya. Berkampar. Saya confused. Kampar. Sorry. Baik. Tak apa. Sebab oleh riuh rendah dan hirup pikuk saya tak dengar tadi. Sekarang nanti. Saya nak tanya Besut. Adakah Besut ungkapkan perkataan itu? Yes or no? Bangun. Ungkap ke tidak? Jangan tipu. Semua masuk handset. Kampar. Biar saya yang handle. Kalau semua orang nak handle, kita tak sampai pukul 10 malam tak selesai ni. Saya nak tanya Besut. Dia kata dia tak sebut. Kalau dia bohong, dia masuk